Sepalan nasi ayam mahal sangat RM26. Tu benar berapa? Lebih kurang lah macam tu. Tapi kan mungkin sebab mak Nilofa aku. Kalau aku tengok dia punya nasi ayam, tengok bawah ni, nampak telok juga. Tapi bila tengok harga tu, terkejut noh. Okey, mahal tak apa, letak tepi. Tapi kita nak tengok manfaat dari si kajian saintifik untuk nasi ayam. Nasi ayam general lah, RM6 ke, RM26 ke, sama saja. Ayam ni kalau kita tengok balik, ayam nasi ayam ni dia ada yang rebus, ada yang bakar. Betul, jarang kita tengok crispy. Dari segi penyediaan ayam, ayam is a good source of protein. Dan memang ada kajian mengatakan bila kita ambil protein daripada ayam dapat bantu untuk kurangkan masalah muscle loss, terutamanya di kalangan obesity. Kajian bawah ni. Dan memang ada kajian mengatakan good source of protein dapat meningkatkan hormon CCK, cholecystokinin, dan juga GLP-1. Dua hormon ni lah yang membantu kurang makan. Secara tidak langsung, kalau kita makan protein yang bagus, korang pun akan kurang food noise. Food noise tu apa? Sikit-sikit nak makan. Sikit-sikit nak makan. Food craving. Protein bagus daripada ayam. Yang kedua, sup. Sup ni kalau tengok kajian bawah ni, ada mengatakan bila kita makan something dengan sup, sup itu sendiri akan mengurangkan makanan intake ataupun food intake. Secara tidak langsung menyebabkan apa? Kurang makan. Kurang makan equal to what? Yes. Bantu untuk. Yang ketiga, nasi ayam ni ada sayur betul? Ada timun. Lepas tu ada salad. Timun dah lah, timun tinggi dengan insoluble fibers. Insoluble fibers buat apa dekat usus kita? Okay, kita zoom usus kita. Usus kita macam ni, usus kecil dan usus besar. Bila kita makan insoluble fibers, terutamanya pada cucumber ataupun timun, insoluble fibers tu akan melembutkan tekstur najis kita supaya kita pun berak senang. Tu baru satu. Dalam timun juga ada soluble fibers. Soluble fiber buat apa? Bila masuk dalam usus kita, soluble fibers iaitu pektin, dia akan bercampur dengan air membentuk satu gel. So, gel ini dekat usus kita akan menghalang penyerapan karbohidrat, penyerapan lemak, penyerapan kolesterol sekali. So, secara tidak langsung, bagus untuk yang ada masalah. Macam mana? Masalah kolesterol. Sebab dia menghalang penyerapan. Dan last but not least, sambal. Kan ada kicap betul? Lepas tu ada, apa lagi kita ambil sambal yang nasi ayam lah. Kedua-duanya ni, sikit saja. So, tak ada signifikan kepentingan lah untuk gabungan nasi ayam. Cuma naikkan rasa saja. Tetapi kalau kau tanya aku, nasi ayam is a good meal untuk kita makan sebab dia ada sayur dia ada protein dia ada karbohidrat dia. It's a good complete of meal untuk kita makan. Dia bukan makanan fast food, dia makanan yang homemade. Tambah-tambah pula ayak tangan Mama Tini. Tapi itulah, tengok harga boleh miskin, makan hari-hari ranak terus. Ni sayur dalam nasi ayam ni. Kalau hampa tak makan sayur, ada setengah orang dia macam ni tau. Dia fikir itu ni. Kalau makan sayur sekali tanpa makanan lain, dia tak suka makan. Sebab ialah sayur tak sedap. Tapi ada setengah orang dia makan dengan benda lain, dia boleh telan sayur. Korang. Sayur ni kategori prebiotics fibers. At least satu hari kita kena ambil 25 ke 35 gram. Tak cukup makan sayur. Lepas tu masalah hemorrhoids lah, constipation lah. So benda tu hadang pada badan tau sebenarnya. Kurang makan sayur, tingkatkan keradangan. Kurang fibers, kurang bakteria baik, radang pada usus. Kurang makan sayur, sayur pun ada phytochemical, antioxidant. So macam mana badan kita nak fight inflammation kalau macam ni? Black turmeric antara option yang korang boleh ada. Sebab apa? Black turmeric memang ada kajian lah. Tengok kajian bawah ni. Curcuma cassia, tinggi phytochemical, ada 7 jenis antioxidant yang boleh fight inflammation dalam darah. Herba, bukan sintetik, bukan ubat. Fight inflammation, insya-Allah badan korang kurang keradangan, kuranglah risiko nak tua, nak ada penyakit. Ini adalah ikhtiar, bukan ubat.